Sekarang ni saya berada di salah sebuah kebun kacang panjang di Kuantan, Pahang, dan saya akan kongsikan dengan anda teknik penanaman bagi kacang panjang, yang di mana saya akan kongsikan sistem penanaman, pembajaan, kawalan penyakit dan serangga, tuaian dan juga pemasaran. Let's jom. Baik, topik yang pertama adalah sistem penanaman. Kita cerita daripada bawah sampai ke atas. Okey, daripada bawah dekat sini kita dapat tengok bagaimana petani di sini menanam secara atas tanah dan buat batas. So anda boleh tengok cara dia adalah menggunakan sebersihan untuk mengelakkan daripada kawalan rumpai. So kemudiannya kalau kita tengok daripada bawah sampai atas, dia menggunakan kaedah ataupun sistem berjaring. Bagi tanaman kacang panjang, dia ada dua sistem ataupun dua kaedah yang dia boleh gunakan. Satu secara jaring dan yang keduanya ikat tali rafia satu persatu bagi setiap pokok. Kalau dia guna jaring, dia akan mencepatkan masa atau mencepatkan proses bagi pemasangan jaring untuk bagi sokongan kepada pokok kacang panjang ni. So kalau kita tengok kat sini, sistem yang digunakan adalah sistem junjung, kerana kita nak bagi kacang panjang kita menjalar ke atas supaya kita mudah kutip dan juga mudah untuk kita jaga. Topik yang kedua iaitu pembajaan. SOP yang dilaksanakan oleh petani di sini, sekitar hari ke-9 barulah mereka pindahkan anak pokok daripada tray pergi kepada batas. Seminggu lepas tu barulah mereka apply bajet NPK balance iaitu 15-15. Proses ini dilaksanakan setiap minggu sehinggalah hari tuaian sekitar 40 ke 45. So pada hari ke-28 mereka akan beri bajet tai ayam sekitar 2 kilo untuk satu pokok, dan hari 28 tu juga mereka apply bajet kalsium boron, yang di mana bajet kalsium boron akan bantu buatkan pokok kita kuat daripada segi pembungaan dan juga menghasilkan hasil yang lebih sihat dan juga banyak. So itulah tips yang digunakan. Sebab apa dia orang tak gunakan K yang tinggi? Sebab K yang tinggi akan membuatkan kacang kita cepat untuk kembang dan juga dia punya daun cepat dan untuk keras. So proses ini akan membuatkan pokok kita tidak sihat lah. Yang ketiga iaitu kawalan penyakit dan juga serangga. So SOP yang dilaksanakan di sini adalah seminggu sekali mereka akan apply racun kulat, yang di mana menggunakan perawis aktif azoxystrobin untuk menghindarkan penyakit daripada terkena powdery mildew ataupun downy mildew. So untuk serangan serangga kita ambil satu iaitu kutu trip. Kutu trip ni waktu pagi dia akan duduk dekat dalam bunga. So waktu pagi adalah yang terbaik untuk kita buat semburan bagi menangani masalah kutu trip. So boleh menggunakan perawis aktif imidacloprid, yang di mana dia akan bantu serangan ataupun elak serangan daripada kutu trip. So yang kedua adalah whitefly. Kalau kita tahu whitefly adalah serangga yang membawa penyakit yellow mosaic virus, yang di mana yellow mosaic virus tak ada penawar. So boleh gunakan perawis aktif yang ada Cyan Trinary Pro, yang di mana dia akan bantu terhindar daripada serangan whitefly. Dan yang ketiga boleh gunakan Abamectin benzoate untuk elak pokok kita daripada terkena serangan ulat pengorek kacang. Yang keempat iaitu tuaian. So untuk kacang panjang mengambil masa sekitar 40 ke 45 hari untuk proses tuaian, yang di mana satu pot ni mengambil sekitar 20 ke 30 gram dan satu pokok boleh menghasilkan sekitar 50 hingga 60 kacang. Satu ekar boleh menghasilkan lebih kurang dalam 9 tan hasilnya. Tips untuk mengutip, kita boleh kutip waktu pagi ataupun waktu petang. So saya rekomenkan untuk kutip waktu pagi lah. Ketiga itu kacang kita dalam kondisi yang keras lah. Kalau kita kutip petang dia akan jadi lembik sedikit. So kalau boleh kutip setiap hari, kerana kacang ini cepat panjang ataupun cepat untuk mengembang lah. Kalau boleh jangan tinggalkan lama sangat. Topik yang kelima adalah pasaran. So saya nak kongsi dengan anda, market untuk kacang panjang ada dua. Satu jenis yang medium green, salah satunya saya pegang ni, dan keduanya adalah dark green. So untuk long Victor ni dia jenis yang medium green. Kalau anda nak tahu, medium green ni market share sangat banyak di pasaran. Maksudnya ramai penggemar-penggemar yang lebih gemar makan kacang panjang yang medium green. Tetapi kalau kita nak tanam medium green ni, anda kena ingat penjagaan bagi kawalan penyakit dan juga serangga serta pemberian bajet yang mencukupi adalah penting untuk tanam jenis medium green long bean. So jom kita jadi jago penanam kacang panjang yang seterusnya dengan LB72.